Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang dalam usaha menambah baik dan memperkemas garis panduan penyertaan asing sektor perdagangan pengedaran. Kementerian Pendidikan menerima permohonan lebih 350,000 kemasukan tahun 1 pada usia 6 tahun setakat 2 Mac ini. Seorang warga Malaysia dan seorang warga Filipina dilaporkan terbunuh selepas sebuah helikopter terhempas di kawasan lapang berhampiran kawasan perumahan di Pilila di wilayah Rizal Tenggara, Manila. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.